Ini adalah flashlight keluaran tahun 2023. Dan sekarang ni dah masuk 2026. Baru saya berkesempatan untuk nak review dia. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk ni sekejap. Ini pun sama. Flashlight keluaran tahun 2023. Dan sekarang ni dah masuk 2026. Saya masih merasakan inilah flashlight terbaik yang pernah saya ada, iaitu Nikkor MH12 Pro. Kenapa saya kata dia terbaik? Okey, ini pandangan saya. Yang pertama, saya suka dia sebab dia punya operation yang sangat simple. Hanya perlu tekan sini untuk on, sini untuk nak ubah brightness, ataupun untuk ubah mode apa semua dekat sini. Kemudian saya suka dia sebab cahaya suluhannya yang jauh. Saya suka lampu suluh yang tembak jauh. Kemudian saya suka sebab dia punya hotspot dia tu, titik tengah dia tu luas. Jadi saya boleh suluh jalan saya dengan jelas, dengan clear. Saya boleh berjalan dengan selesa. Kemudian bila saya suluh ke depan pun hotspotnya luas. Jadi saya boleh nampak image kat depan sana dengan clear. Kemudian saya suka sebab semua tu dia ditawarkan dengan flashlight yang bersaiz sebesar ni sahaja. Sangat compact. Okay. Kalau flashlight tu power tapi saiznya besar pun pada saya tak jadi jugalah. Tapi semua function tu hanya ada pada flashlight yang sebesar ni saja. Dan satu lagi saya suka sebab dia kurang panas berbanding flashlight yang sama setanding dengan dia. Saya dah pernah bandingkan dengan Sky. Saya dah pernah test pada brightness yang sama. Tapi yang ni dia kurang panas berbanding yang satu lagi tu. Jadi sebab tu saya suka dia. Saya rasakan dia adalah yang terbaik. Dan kalau setiap kali saya nak beraktiviti kat hutan, outdoor, saya selalu sangat bawa dia. Okay, MH12 Pro daripada Nikkor. Dan yang ini adalah generasi boleh kata yang paling kecil. Yang tengah-tengahnya adalah ini. Okay. Ini pertama, yang tengah-tengah. Dan kalau generasi MH Pro, ni yang paling besar lah, MH40 Pro. Jadi yang saya nak test hari ni adalah MH25 Pro. Jom kita tengok. Inilah lampu dia. Saya belum pernah pakai ni lagi. Saya baru ni, saya baru keluarkan daripada kotak ni. Cuma saya dapat rasakan ini bakal menggantikan saya punya MH12 Pro ni untuk aktiviti outdoor. Okay, dia punya daripada segi saiz dia ni, dia besar sikit. Dia besar bahagian kepala ni. Panjang, ni nampak ni. Dia punya body sama, tapi bahagian kepala ni dia besar sikit. Dari segi dia punya brightness semua sama. Tapi disebabkan dia punya kepala ni saiznya berbeza, jadi dia punya cahaya suluhan dia pun akan berbeza lah. So apa beza dia? Jom kita test pada waktu malam. Ini adalah MH12 Pro, ini MH25 Pro, dan ini adalah MH40 Pro. Itu perbandingan saiz dia. Kalau untuk kegunaan EDC, yang ni lah saya suka bawa dia. Kalau untuk kegunaan outdoor, saya dapat rasakan ini bakal menggantikan MH12 Pro saya. Dan sekarang untuk kegunaan EDC, semenjak Nikkor dan lain-lain dah keluarkan flashlight jenis slim ni, saya gemar bawa yang ni. Okay, yang jenis-jenis flat ni. Kadang-kadang saya bawa Nikkor, kadang-kadang saya akan bawa OLED. So tanpa cerita banyak, jom saya nak tengok, saya nak tunjuk apa perbezaan MH12 Pro dengan MH25 Pro ni pada waktu malam. Okay. Sekarang jom kita tengok apa perbezaan di antara MH12 Pro dan juga MH25 Pro yang saya nak review ni. Okey, sebelum kita tengok perbezaan dia, saya nak tunjukkan dulu kenapa MH12 Pro ni adalah flashlight favourite saya selama ini. Sebagai perbandingan, saya bawakan Nikkor MH12 SE dekat sebelah kiri, dan kat sebelah kanan ni adalah Nikkor MH12 Pro. Ini adalah Nikkor MH12 SE. Dan ini adalah flashlight favourite saya sebelum ni. Saya memang minat betul flashlight ni. Sehinggalah Nikkor keluarkan MH12 Pro, saya terus jatuh hati dengan MH12 Pro ni. Anda perasan tak, dia punya hotspot MH12 Pro ni lebih luas. Anda tengok ini adalah 12 SE. Dia punya hotspot dia ngam-ngam dengan bentuk hexagon depan ni. Kalau 12 Pro pula, dia terkeluar daripada hexagon ni, dia lebih luas. So bila saya suluh dekat depan saya tu, saya akan nampak lebih luas, lebih jelas. Okay, pasal dia lebih wide. Dan dia bukan sekadar luas, dia tembaknya lebih jauh. Itu yang best tu, kita nak hotspotnya luas dan tembak jauh. Sekarang kita bandingkan pula dengan Clarus XT11 GT Pro. Clarus XT11 GT Pro 400 lumen
Nightcore MH12 Pro 300 lumen. Okey, kalau anda prefer yang mana satu? Tengok. Kalau saya prefer MH12 Pro. Kenapa? Jom kita tunjuk dengan lebih jelas. Kita tengok pokok kat belakang tu. Okey, ini adalah Clarus XT11 GT Pro. Ini pula Nightcore MH12 Pro. Anda dapat lihat celah-celah dahan, ranting tu dengan lebih detail. Tengok Clarus XT11 GT Pro, Nightcore MH12 Pro. Nampak? Dia lebih detail, anda boleh nampak. Sebab apa? Sebab cahayanya lebih menumpuk ke depan. Bila dah lebih menumpuk ke depan, of course dia tembak lebih jauh. Boleh nampak lebih jauh. Dan bukan sekadar jauh, malah hotspotnya lebih luas. Kalau anda prefer yang mana satu? Bukan sekadar performance semata-mata, anda bandingkan saiz juga. MH12 Pro ni lebih compact. Tengok tu, diameter kepalanya. Dan sebenarnya saiz yang ni tak ada isu pun, bukanlah isu yang besar. Tapi bila ada flashlight yang lebih compact dan performance lebih baik, so agak-agak anda pilih yang mana? Sekarang masa untuk lihat perbezaan MH12 Pro dengan MH25 Pro pula. Okey, itu dia. Pada kecerahan yang sama anda dapat lihat MH12 Pro ni saiz hotspotnya lebih besar. Walaupun saiznya kecil, tapi hotspotnya lebih besar. Okey. Sekarang ini jarak dekat jom kita tengok jarak yang lebih jauh pula. Sekarang saya mulakan dengan MH12 Pro dulu. Okey, tengok saya sulur dekat tingkap atas tu. Tengok perhatikan. Dan sekarang MH25 Pro pula. Nampak image tu lebih sharp, lebih detail. Sekali lagi MH12 Pro. Yang ni pun nak ikutkannya dah okey, dah not bad dah. Tapi bila MH25 Pro, anda akan nampak lebih detail. Sebab cahayanya lebih menumpuk ke depan. Sekarang jom kita tengok tangki air yang tinggi tu pula. Okay, MH12 Pro, MH25 Pro pula. Dia lebih detail sedikit. 12 Pro, 25 Pro. Dan kalau brightness yang lebih cerah sikit, tengok okey, ni brightness yang lebih cerah sikit. Yang ni pula dengan brightness yang lebih cerah juga. Nampak? Dia punya detail tu ada sedikit beza. Sebab MH25 Pro ni dia lebih menumpuk ke depan cahayanya. Sekali lagi kita tengok perbezaan dia. MH12 Pro, MH25 Pro. Macam dapat lihat, MH25 Pro ni dia lebih clean, lebih detail nampak. Okey, kita pergi ke mode yang lebih cerah sikit. Okey, kalau mode lebih cerah sikit baru kita nampak MH12 Pro ni dapat lihat dengan detail kat tingkap-tingkap tu. Kalau 25 pula lagi detail. Okey, 12 Pro, 25 Pro. Jadi kita dah lihat serba sedikit perbezaan di antara MH25 Pro dengan MH12 Pro. Yang mana MH25 Pro ni image yang disulur tu nampak lebih sharp, lebih clean. Tapi padan juga dengan saiz kepalanya yang lebih besar. Manakala MH12 Pro ni pula pada saya dah cukup solid dah. Dengan saiznya yang begitu compact, tapi performanya sangat menakjubkan. Selebihnya terserah kepada anda yang mana satu anda prefer. Okey, sekarang itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang mana satu anda prefer? Cuba tulis kat ruangan komen sikit.